Dah 4.1k like. Ni mesti kerja Mina ni. Dan juga yang lain-lain. Bila dia hi Kak Ira ni, kita tak tahu ni siapa. Kalau Kak Ira maknanya bukan student saya lah. Siapa? Nama dah lah dot aja. Aku ni dah lah sedikit buta. Tak buta IT tapi illiterate sikit lah dengan social media ni. Siapa hi Kak Ira ni? Most probably bukan student lah kan? Profile picture pun tak tahu ni. Ke ini sebelah nyawa ni. Nyawa suruh join ni. Siapa Mari semua. Tap like. Oi, dah 45k lah. Ada Enot lah. Hai Enot. Like semua. Like banyak-banyak Kalau saya terdiam, tergamam kejap lagi tu sebab saya tengah tengok game tau. Tangan saya macam pakai tasbih digital. Jangan begitu. Yang panggil saya Kak Ira tadi tu cuma mengaku siapa. Kita tak tahu ni. Sebelah nyawa lah kot. Sebab kalau yang follow Epsilon VC ni either student ataupun sepupu sepapat family nyawa lah. Kalau daripada belah nyawa, Tek Wah, yang settle dekat belah sana tu Alia. Orang nampak ke yang nak surf tu Alia? IA Alia. Saya nak diam saya nak diam sikit je. Sambil-sambil tu boleh like lagi. Kenapa saya bermelaku sepatutnya saya? Ini siapa pula? Kenapa saya di Melaka sepatutnya saya di... Buka Wave. Lepas tu search Jekyll Segamat. Go now. Datang sini. Start. Like lagi. Saya sambil. Baru follow, yang tengah like. Thank you, dah 5.3 like. Dah 5.3k. Sekarang ni yang tengah surf. Ya. Thank you. Tapi tim Segamat ni baru nak buat lah. Kita baru nak create community kat sini. Ni mungkin boleh jadi pengalaman yang bahagia lah untuk korang. JB bagus ni. Tapi tak apa. Lagi bagus, lagi banyak boleh belajar. Good pula. Macam bias pula komen macam ni. Baru buat tapi orang boleh main ke gaya ni. Betul. Yang tengah nak surf ni panggilnya ni ke? Dia kot. Ada macam kalau dekat Segamat baju merah tu yang nombor 1 tu, kita orang panggil dia Aboy. Aboy ni memang dia ada experience main open game. Enot bawa. Enot buat dia sampai jadi. Yang Chinese tu lah semua dekat tim Segamat. So yang mak kau.
bias, tak ada komen lah. Macam mana nak diam ni? Sorry kalau ada saya tertinggal apa-apa yang saya tersebut. Okay, yang baru join, like, cepat like. Belakang sikit. Allah. Dari angle. Tak. Yang baru join, selamat datang. Tap. Kasih tap sikit. Okay, thank you. Ush, amin lah. Dia betul lah. Nombor 2. Benda label ni nombor 2 ni. Segamat yang merah. Belah sana terasa. Berapa poin? Kejap lagi saya check. Dia dekat belah sana lah poin. Tak nampak. Terhalang oleh lautan manusia. Saya tengok betul, first set. Ini main best of 3. So ini baru first set. Sekejap lagi saya tengok point. Okay, macam nampak je sekejap kita tengok. Rasanya 8 sama. Kalau tak silap 8 sama sekarang. Yang tengah serve tu Farah. Budak UiTM Segamat.
sama. Ya, mandai. Jadi saya check balik markah. Markah point. Oh. 10-9. JB 10. Segamat 9. JB 11 segamat 9. First set. Sekarang JB 12 segamat 9. Oh, yang baru datang tu tap sikit. Ambil time out dulu. Adakah yang abang panjang? Saya rasa Wana nak hold dulu kot. Sebab main best of 3 kan. Kot. Abang panjang. Baru jumpa semalam. Sebabnya the final decision tu Elvin yang decide. Wana duduk sebab dia assistant coach kan. Dia boleh suggest lah. Tapi Elvin yang akan decide nanti. Macam kena kiri sikit je. Saya kiri sikit lah. Alamak, saya dah tak boleh keep track. 12-9 ke 13-9? Alah jalan. Okay, sekarang segamat 10. Saya rasa JB 12 13. Ui, thank you like 7.9k. Cuba dapatkan 9k guys. Tap. 14-10 mungkin. Thank you 8.3 dah. Like lagi. Puluh
thank you. Siapa yang like? Dah nak 9k dah. Thank you semua. 16-10 pasti. Janganlah. Malasnya nak gerak pergi tengok Makkah. Dari sini tak nampak. 11 kot. 11. Betul. Tapi segamat ada 3 game je total. Sebab ni main round robin. Rotation. 17-10. Betul ni first game. Awal panjang. Nanti rasanya pukul 12 ke second game? Third game pukul 6. Kalau abang panjang free datang lah. Sekejap saya nak jalan. Dah lalang. JB 19 Segamat 10 first time out Segamat minta rasanya 19-10 JB 19 Segamat 10 first set. First time out Segamat minta. 10 first set JB 20 Segamat 12. JB 21 Segamat 12. 20. Oh, tukar lah. Betul ni game first. Okay Emma, marilah. Saya tak tahu cakap apa lagi ni. Tapi next game pukul 12 lah. 22-12. Ni baru first set Amma kalau nak datang. Tapi kena merempit sikit lah wen-wen. Bawa kereta mencari tu. 22-12 kot. Malah nak pergi tengok skor. 23-12. Okay.
dah habis lah. Oh, 25 12. Betul. Okay, segamat main dekat sini. Sana sekejap. Nombor 7. Betul. Aliyah Fatihah. Nama dia. Sorry lah, baru perasan lah. Apa lagi? Oh, okay. Saya tak tertinggal lah. Yang baru join like lagi. Dah 10.7k like. Like lagi. Tap screen. Yang nombor 7 tu setter adalah adik Kak Wana. Mak kau gegar milenial jaga live TikTok. Boleh zoom ke TikTok live ni? Tak boleh rasanya. Siapa yang baru join, tap screen sikit. Sorry. Kecil Farah tu. Okey, dia okey. Kaki dia dah okey. .8k. Thank you guys. Siapa yang tengah tengok, rajin-rajin tap sikit screen.
Segamat masih belum pecahkan kosong tu lagi. Pastinya dah 4-0. Kita ada pertukaran player sebab tadi player nombor, saya tak pasti siapa, Farah masuk. Allah. 5-0. Sekarang Farah keluar. Ganti dengan nombor 11 tu rasanya. Wani ya nama. Thank you. Like lagi, like. Tap lagi. Dapatkan 13K guys. 6-0. Seorang bisa ni. Cool. Betul lah. Thank you like. Tap lagi. Lina aku main rajin lagi. Thank you. Dah 12.6K dah. Kalau ikutkan lah. Kita tengok dekat sini, banyaklah kekurangan Segamat. Definitely dari segi covering. Lepas tu dari segi attacking pun kurang juga ni. Kita macam saya cakap lah, kita baru nak create community, volleyball punya community. So benda kalau nak buat sampai jadi, dia makan masa, proses. Kita kena trust the process. Sekarang ni serve Alia. Saya dah tak keep track score pula. Alamak, lagi saya check lah. Laluan nak ke sana terhalang lah. Berapa ni? Baik kakak, baik adik. So sama je. Bagus gila. Yang dekat hati pun ada kalau nak receive bola diorang. Guys, dah 13.1K. Thank you so much. Boy. Tak boleh nak cakap ada blogger kan. Remek-remek orang ni. Comel-comel. Siapa receive? Ada pengalaman gitu. Allah. Okay, sabar jap. Kita follow dia sini. Ini ada sekolah ke open. Kiranya setiap daerah boleh hantar tim yang diorang create sendiri lah. Yang pasti kena bawah 21. Tapi kalau bawah 21 ni biasanya tim yang menang daerah tu akan dihantar lah kot kecuali Segamat. Segamat ni gabungan sekolah UiTM Johor sebab ada yang masih bawah 21. Assalamualaikum. Masuk free ke? Masuk mana?
Dewan depan Jekyll ni. Betul. Mari. Mari, datang beriakan majlis. Nanti kalau masuk, sebut nama username TikTok. Kalau saya dari UiTM, selamat macam nak masuk tim ni. Bagus soalan tu. Saya dah explain awal tadi lah masa live. Dekat Segamat ni, kita baru nak create volleyball community yang lebih besar daripada dulu. Sebab daripada dulu ada je orang main volleyball dekat Segamat, tapi dia bukanlah community, dia macam asing-asing lah. So bila ada open game, ada game-game kecil, baru tahu oh ada orang ni main, ada orang tu main. So sekarang ni yang biasa kalau kat Segamat ni, dalam community volleyball ni ada beberapa orang kuat lah kira. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita cuba nak adakan training seminggu atau 2 minggu sekali dekat sini lah, Dewan Jekyll ni. Tengoklah kalau ada kekosongan dewan, ada tenaga pengajar yang available seminggu atau 2 minggu sekali. Mungkin bila kita buat open tu nanti boleh join training tu. Tim perempuan je ke kak? Ada. Tapi sebab yang Melayu dekat tim Segamat ni, 2 orang tu budak UiTM Segamat dan saya pun daripada UiTM Segamat. Yang lagi seorang tu adalah adik kepada assistant coach. Assistant coach adalah kawan merangkap housemate, merangkap coach, merangkap musuh juga kadang. So saya buat live untuk tim perempuan je lah. Kalau ada lagi kat sini, saya buat live lelaki. Ada ni, sekejap lagi game lelaki datang lah. Betul Inat. Boleh lah cari Miss Ira dekat UiTM. Cari, saya sorok tau kat situ. Lepas ni, tim apa lawan. Tak ada borang lah. Boleh turun petang je. Kalau dekat UiTM Segamat, turun petang je. Approach je sesiapa yang ada dekat situ. Saya almost every petang ada dekat situ. Cumanya saya dah lama tak turun ni sebab hujan. Lepas tu masa week 7 hari tu busy dengan assessment dengan test. Tak terada masa nak turun. Nanti ni lepas mid-sem break ni nanti saya akan turun insyaAllah. So awak cari je Miss Ira. Jerit dah satu kot tu. Miss Ira mana ni? Nanti saya angkat tangan. Diamlah Aini. Betul, gua Aboy. Mami Arik ni siapa? Hai Mami Arik. Siapa yang ada dekat sini? Tekan sikit. Tekan. Tap. Oh ya ke? Itulah kalau turun jerit Miss Ira. Jerit kuat-kuat sampai ni padang kawat dengar. Lepas nanti saya angkat tangan. Ya. Saya dah tak tahu skor. Siapa tanya skor, saya tak tahu nak buat apa. Agak-agak lah pakai firasat. Oh, tadi ada orang tanya lah lepas ni lawan apa. Malu nak jerit. Kalau jerit dalam hati saya tak dengar. Alamak, lepas ni lawan apa? Sorry, siapa tadi yang tanya? Saya naik balik, saya cari. Itulah borak, lepas tu tak tahu. Oh, Baby Cha tanya lepas ni lawan tim apa sis? Kalau tim Segamat saya tak ada jadual lah. Sekejap lagi saya tengok saya tak tahu lawan apa. Tapi perempuan dia main round robin je ni. Sebab ada 4 tim je hantar. Sekarang kan tengah musim SPM. So ramai daerah tak boleh hantar. Sebab player dia yang top player untuk daerah tu tengah SPM. Kan kenapa rambat dengan rotan sebab tak pergi ambil SPM pula. What's the score right now? Oh my god, I'm so sorry. I cannot see the score from here. I'll walk if I can.
But JB, the purple team over there, they are leading lah. The red team is Segamat. Betul, first ball memang ke laut. Tapi tak boleh nak buat apa ni sekarang ni. Sebab diorang pun baru lagi. Memang training pun kalau ikut standard nak hantar, memang tak cukup training. Training full team pun tak cukup. Tak ada. So tak sempat lah nak buat sesi untuk training first ball. Kalau ambil time out, nak cakap suruh ambil first ball macam mana pun susah. Sebab benda yang teori kita nak terjemahkan dalam bentuk perbuatan tu susah. Ini bagi saya lah. First ball memang you kena ada specific training. Tapi susah sebab dewan ni tak sentiasa available. Sekarang tengah musim hujan, dekat Segamat ni kita kekurangan court tau. Kalau macam dekat Selangor dengan JB, korang senang nak, bukan korang lah, siapa-siapa lah, senang kan nak dapat court. Book je, sejam 50, 60. Kalau kat Impian Emas tu rasanya sejam 80, 90. Book je. Lepas tu hujan pun boleh main. Kat sini kalau hujan, lepas tu dewan tak available, tak ada training. So, tapi tu bukan alasan lah. Sebab itulah kita nak create community ya guys. What's the score? Okay, later I walk I'm so sorry. Can't see the score. I need to walk. Wait, I'll walk. But JB is leading. Tua ni Johor tu under 21. Gati. JB 22, Segamat 10. JB 22, Segamat 10. Kau patut ada dekat sini, pukul kau. So 11-22, Segamat 11, JB 22. Weh, 14,000 like. Ha? Apa yang kuat? Tak dengar. Tengok perempuan ni, dia tanya soalan kat saya. Siapa ni? Bukan siapa-siapa. Betul. Macam saya cakap tadi, diorang tak cukup training. Tak boleh nak expect lebih daripada diorang. Ini pun kira tanpa teamwork punya training, diorang doing okay lah. Sebab volleyball, kalau volleyball lelaki, basic korang memang kena ada blocking, kena ada covering. Kalau buat blocking, maknanya dekat belakang blocker tu dah kena ada orang standby. Tapi untuk training perempuan, kita tak fokus pada benda tu dulu. So, nampak saya terpaksa backup sikit lah. Sebab kita memang tak cukup masa training. Announcement Announcement apa? Game ni pun lambat. Lepas tu ada delay. Lepas tu ada tukar tarikh. Joki cantik. Joki cantik. Jangan, kalau saya reveal muka terus tak cantik jadinya. Nightmare korang. Tak boleh tidur malam ni. Dan ni dah habis dah. So officially JB menang lawan Segamat 2 set berbalas kosong. Kita akan ada game pukul 12 sekejap lagi. Saya tak ingatlah lawan apa. Saya update sekejap lagi, okay? Tim Segamat ni semua. Betul. Thank you Ayu. Kuat sangat tangan Alia pun. Ya, tangan tak bedung. Dia macam energi kakak dia, tapi kakak dia dah ada ball control.
Yang je ni ball control separuh jalan. Thank you.